Apa persamaan PAS bersama dengan DAP, Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP? PAS bersama DAP dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan. Menjatuhkan kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Barisan Nasional. Manakala Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP, tujuannya apa? Menubuhkan kerajaan. Menjatuhkan dan menubuhkan. Itu perkara yang berbeza. Kerjasama UMNO, Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP, itu disebut sebagai ta'awun, iaitu kerjasama. PAS dan DAP disebut tahalluf siasi, hubungan politik, hubungan siasah. Makna kata, PAS berhubungan secara langsung dengan DAP sehingga tertubuhnya Pakatan Rakyat. UMNO tidak. UMNO bersama dengan Barisan Nasional dan DAP bersama dengan Pakatan Harapan. Kita tidak buat hubungan secara langsung, tetapi kita ta'awun. Berbeza dengan PAS. PAS hubungan secara langsung disebut tahalluf siasi, hubungan politik, akhirnya tertubuhlah Pakatan Rakyat. Pernyataan Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan yang dalamnya ada DAP dengan perjanjian. Manakala PAS dengan DAP ada persefahaman. Seperti mana tersebarnya persefahaman antara DAP dan PAS yang dinyatakan oleh presidennya ada 95% persamaan, manakala ada 5% sahaja perbezaan. Adakah UMNO dan DAP berkahwin? Jawapannya tidak. Sebab yang berkahwinnya adalah Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Barisan Nasional ada anaknya. Yang pertama UMNO, yang kedua MIC, yang ketiga MCA. Anak Pakatan Harapan pula adanya PKR, adanya Amanah, adanya DAP. Adakah UMNO berkahwin? Tidak. UMNO dan DAP adalah adik-beradik tiri. Persoalannya, siapa suami DAP? Suami DAP yang berhubungan secara langsung, iaitu PAS dalam tahalluf siasi. Kenapa PAS dengki ataupun jealous lah dengan hubungan adik-beradik tiri ini? Yang pertama, sewaktu PAS bertahaluf siasi dengan DAP, PAS sanggup buat apa sahaja. Termasuklah tukarkan jubah kepada bendera DAP. Daripada purdah kepada bendera DAP. Serban dibelit bendera DAP. Dan sanggup solat hajat untuk beri kemenangan kepada DAP di hadapan pejabat DAP Perak. Manakala kerjasama ataupun ta'awun UMNO dengan Pakatan Harapan, Barisan Nasional bersama Pakatan Harapan yang adanya DAP adalah sampai DAP pegang bendera Barisan Nasional. Terusnya Yang Berhormat Robert E. Chuan Ho, Ahli Parlimen Ipoh Timur. Yang paling menyakitkan, DAP pun undi Barisan Nasional. Makna katanya lebih baik berbanding dengan PAS. PAS dia mengundi DAP, tapi DAP tak undi PAS. Mana tempat yang DAP ada untuk undi PAS? Di Kota Baru ada DAP. Di Kubang Keriang ada DAP. Di Kuala Terengganu ada DAP. Di Marang ada DAP. DAP tak mengundi pun PAS, tapi PAS mengundi DAP di Pulau Pinang. PAS mengundi DAP di Perak. PAS mengundi DAP di Selangor. Jadi itulah sebab PAS rasa iri hati sangat. Kenapa tak sama hubungan
PAS dengan DAP dan kerjasama UMNO dan DAP. Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat. Ajak orang Melayu sokong calon DAP. Ini jasa DAP yang tidak lupa. Sungguh berbeza kan? Inilah sebab kenapa PAS rasa sakit hati sangat dengan UMNO yang dalamnya ada perpaduan, dalam perpaduan adanya DAP. Soalan saya, adakah DAP sebagai satu ancaman kepada orang Melayu dan umat Islam? Kita tak boleh anggap DAP ni ancaman. Kita kena sedar. Kita kena sedar benda ni. Kita kena ulang cakap untuk rakyat benda ni. Pilih DAP. Ini jasa DAP yang tidak lupa. Baik. Seterusnya, siapakah Barwa DAP? Pernah ataupun tidak, UMNO kutip duit, UMNO kutip tabung semata-mata untuk bantu DAP? Tak pernah. Tapi PAS buat. Ajak orang Melayu sokong calon DAP. PAS sanggup solat hajat, PAS sanggup kutip derma semata-mata untuk bantu DAP. Ini jasa DAP yang tidak lupa. Dan di Perak, PAS menolak Barisan Nasional dan memilih untuk bersama DAP. Akhirnya jatuhlah kerajaan Barisan Nasional dan PAS bersama dengan DAP tubuhkan kerajaan Perak. Kesannya apa? Kesannya berkaitan dengan tanah. Wow, amazing. Ini jasa DAP yang tidak lupa. Bab tanah. PAS sanggup menghantar kek birthday ataupun kek hari jadi kepada pemimpin DAP. Kerana apa? Kerana sayang dan cintanya tidak berbelah bahagi. Kasih sayang PAS tidak terhenti. PAS masih lagi menyimpan cita-citanya untuk bersama DAP. Yalah, tak perlu nak kahwin rentas kaum bila dah bersama dengan DAP. Amoy mah. Jadi dia menyimpan harapan, rindunya tidak bertebing. Bagaimana nak ubat rindunya? Dia carilah gerakan. Orang Cina dalam kata PKR dan juga DAP baca Quran, baca hadis. Walaupun dia baca tak betul pun tak apalah. Tapi baik dia baca daripada UMNO tak baca langsung. UMNO ni Islam yang bodoh, tak baca Quran, tak baca hadis. Kerana gerakan kan seakan-akan DAP tapi tak sama. Tak apalah, asal mengubat rindu. Undi BN dapat DAP. DAP undi BN. Sakit hatinya tidak bertebing. PAS rindu DAP.